Assalamualaikum. Selamat sejahtera. Welcome to Bijak Livestream bersama dengan saya, your kakak bijak. Macam biasalah setiap hari Khamis 8.30 memang kita akan ada dekat sini dengan kakak bijak bersiaran di TikTok Live. Ada juga kita di Muka Buku dan juga kita di Rumah Reels. So hello kawan-kawan yang ada dekat Rumah Reels. TikTok maaf cakap korang tak perform sebab TikTok dia macam baru 13 orang, tapi dekat dekat kita punya Rumah Reels dah 1,000 lebih viewers. Korang memang ons lah dekat Rumah Reels yang colour purple tu kan. Macam biasa, every week kita akan bawakan tetamu jemputan yang berbeza. Topik yang kita nak share pun of course berbeza, menarik, dan of course setiap episod juga kita akan hashtag Bijak Kongsi Rezeki. So korang kena stay tune sampai habis untuk tahu apa rezeki yang kita nak share untuk minggu ni. Dengan cerita rezeki kita kali ni memang paling berbaloi lah siapa yang stay sampai the end of this live stream. Okay? So, masuk dulu. Audio okey tak? Dekat Muka Buku, dekat Reels, Rumah Reels hebat tak? Iki hebat kan dekat sana kan? TikTok okey tak audio? Dengar tak kita cakap? Sebab kalau audio okey, kita nak sampaikan sebuah lagu lah tiba. Okey sangat. Okey dekat TikTok katanya okey ya. Jadi nanti kita tengok kalau mana-mana platform yang audio dia tak okey, korang boleh bagi tahu, okey? So sebelum kita mula macam biasa, gentle reminder to you guys yang kita tidak menyokong sebarang komen yang berunsur provokasi, pembulian cyber, lucah dan sebagainya. Kita tak menyokong ya. Sebab kita dekat sini kita ada hak untuk ban mana-mana pengguna yang melanggar peraturan. Jadi awas, sebab kita buat live ni kita nak berkawan-kawan, kita nak rapat-rapat dekatkan silaturahim. So kena saling menghormati, okey? Stay. Sila nak lagu ibu. Okey, dengar. Terima kasih lah yang respon. Jangan lupa share juga live stream ni. Malam ni topik kita memang best. Malam ni topik kita mesti sedikit sentimental lah. Sebab selalu kita lara sangat. Jadi kita bagilah satu episod yang macam kita sembang emosi sikit. Okay? Selain tu jangan lupa untuk join kita punya community group di social media bijak. Boleh follow je community chat group kita sebab especially dekat Rumah Reels tu memang ada dekat sana. Pergi je dekat profile bijak.my, akan ada logo macam chat dekat situ. Dia tulis perkataan bijak, korang tekan situ and then you just join sahaja dekat Rumah Reels, okay? Bila dah jadi kita punya community group tu, dekat situlah update-update yang kita akan bagi. Maybe kita ada kontes ke, kita ada event ke, apa-apa benda yang tak nak terlepas, semua ada dekat situ. So subscribe lah kita punya community group. Ya. Sebab apa? Sebab rugi kalau tak join kita punya community group. Minggu lepas baru kita cerita pasal EV dan sebagainya kan. EV ke petrol car kan. Hari ni MITI update lagi law baru menjelang Julai. Jadi make sure siapa nak beli EV tu kena beli cepat-cepat. Okay? Nampaknya kita ada isu ya di Muka Buku dan Rumah Reels yang gempak tu. Jadi TikTok boleh mengambil peluang ni untuk gilalah bapak cantik kamera. Maaf cakap, bukan kamera yang cantik semata, subjek dia juga cantik. Jangan main-main bukan kamera je. Dia kalau kamera cantik tapi subjek dia tak cantik, dia tak guna dia kena dua-dua seiring. Okey, seiring. Muhammad Rais, terima kasih banyak ya, boleh tolong ni stay sampai habis. Kita bulan Mei kita ada banyak celebration kan. Kita ada Mother's Day, kita ada Teachers Day. Lepas tu ada satu lagi hari tu, I lupa ada orang cakap hari tu. Siapa lagi yang ada celebration? I lupa lah. Dia ada satu lagi, Nurses Day, Hari Jururawat, Hari Guru dan Hari Ibu bulan Mei. So dah standby ke kita punya topik pada hari ni special untuk Mother's Day. Waalaikumsalam Hasna Al-Husna. Betul. Gawai, Wesak, Raya Haji, apa lagi? Macam-macam kan? Keamatan, lepas tu kita punya Agong punya birthday pun ada juga. Memang hari ni memang Mei ni birthday Saranca ada. Birthday Saranca pun bulan Mei tau. Okay, jadi memang special lah orang kata bulan Mei ni. Betul, Aidiladha semua sekali jalan. Okay. Sambil-sambil kita nak fix kita punya problem dekat platform yang lagi dua tu, share dulu live ni. Kan tak ramai kita tak nak join lawak. Live kita ni tak best lah. I janji hari ni kita nak bagi penonton bertuah
dia punya orang kata hadiah mega tu memang sangat-sangat mega ya hari ini. Barang yang kita nak bagi tu cuti sekolah je. Cuti sekolah sampai 2 minggu lah bulan 5 ni. Mak-mak bakal pening dan meroyan lah anak-anak cuti sekolah tak pergi sekolah macam mana, pening. Tap like and then share live ni. Dan juga kita nak tanya siapa lagi guest-guest yang mungkin you nak tengok kita bawakan dekat bijak ni. Cuba korang komen. Kok lah ada nama-nama yang kita berjaya merealisasikan impian you guys. Nak tengok kita live dengan siapa lagi? Sila komen sekarang. Kita nak tengok siapa lagi yang you nak tengok kita bawakan. Ataupun apa lagi topik yang you nak kita sembangkan. Siti Nurhaliza, Mr. Typing. Kau memang tak nak kalah lah. Kalau nak kita minta tu memang nak nombor 1 je. Cubalah bagi nombor 34 ke. Yang nombor 20 ke. Nak yang nombor 1 juga. Okay? Kepada siapa yang menonton sekarang ni, boleh sign up bijak secara percuma. Mungkin kadang-kadang. Bukan mungkin dan kadang-kadang. Selalunya, kita memang tak keep track kan. Kita punya road tax bila nak expired. Tahu-tahu expired. Tahu-tahu dah 6 bulan expired. Itu adalah pengalaman yang sebenar ya. Tapi jangan risau. You guys boleh early sign up. Dan bijak akan remind bila masa untuk renew road tax dan juga renew insurance kereta. Dia akan remind sebelum road tax and insurance korang tamat lah. Sebab bijak dia akan jadi reminder. Bijak akan menekan korang untuk macam dah masa untuk renew road tax. Dah masa untuk renew road tax. Tak ada lagi alasan untuk you kena tahan tepi jalan sebab tak renew road tax atau insurance kereta ya. Sis hadiah voucher petrol dah dalam proses ke? Dah dalam proses dah Hasna. Dah dalam proses. Jangan risau ya. Lepas tu sign up bijak. Lepas tu nanti bijak akan jadi reminder. So hidup korang lebih teratur lepas ni. Dan juga kita ada bijak rewards. Okay, bijak rewards ni senang sangat. Sign up secara percuma di laman web bijak. Maksudnya you kena sign up early tadi tu kan. You sign up free je dekat kita punya WBB bijak, and then you akan terus berpeluang untuk sertai cabutan bertuah bulan ini. Cabutan bertuah bulan ni macam bulan lepas punya kan, ramai orang menang trip bercuti ke luar negara. Bulan Mei ni pun memang banyak kita punya cabutan bertuah bulan Mei. So you guys kena stand by. Make sure you sign up secara percuma. Yang dah sign up, maaf cakap lah, korang tak boleh peluang menang ni. Dia kena early sign up. Ataupun orang yang baru nak sign up sekarang and rebut peluang untuk menang kita punya bulan Mei. Habuan-habuan bulan Mei. Contohnya bulan Mei ni, apakah habuan-habuan yang boleh didapati oleh mereka-mereka yang bertuah? Kita ada 3 Tesla Model 3 Weekend Experience. 3 minggu you boleh pakai Tesla Model 3. Lepas tu kita ada 1 umrah travel package untuk 2 orang. Kita ada 3 MacBook Neo kita nak bagi. Wow. Lepas tu kita ada 3 full car transformation. Color wrap, tinting dan juga full detailing. I kalau boleh nak menayang ni. Dan juga kita ada 5 gold bar 2.5 gram yang memang kita nak bagi. Nak pergi umrah sila orang kata sign up di bijak sekarang. Oris, apa ni baru masuk? Kita tengah ni lah. Kita tengah live bijak ni. Kejap lagi kita ada guest kita. So join lah kita punya live ni. Jangan pergi mana-mana. Okay? Nak tahu tak? Live bijak memang have an interior macam page lain. Macam page lain ke tak macam page lain? Ya, dah ada dah kan. Ya, best umrah tu. So sign up lah dekat website bijak sekarang. Tahu. Lagipun, jangan risau. Kalau rasa sebab kadang-kadang kereta korang pula kereta mahal. Lepas tu masa beli kereta tak ingat kereta mahal. Rasa macam boleh bayar bulan-bulan. Lepas tu time nak renew road tax insurance, kemain kena bayar segedebuk, rasa macam mahal kan. Jangan risau sebab dengan bijak kita ada buy now pay later. Maksudnya kaedah pembayaran ansuran mengikut tempoh masa tertentu di mana anda hanya perlu bayar jumlah tertentu secara berperingkat. Jangan risau sebab bijak faham hidup ni keras. Jadi dia nak tolong kurangkan beban bulanan you. Boleh saja renew insurance dan road tax bayar secara ansuran dengan bijak. So pergi je lah bijak.com and then sign up dekat situ. Okay.
Nick Inara dekat Muka Buku kita akan ada live. Dah live dah? Ada, Muka Buku dah live dah. Okey, tapi stay je lah dekat TikTok ni. Pergi mana? Atau buka lagi satu device, buka Muka Buku. Ya, MacBook Neo Citrus tu memang lawa gila Mr. Typing. Ya, tak dinafi-nafikan lagi. Okey, macam biasa, manis-manis kita pada malam ini. Kalau minggu lepas kita bagi voucher petrol bernilai RM50 kepada 20 orang bertuah kan? So, malam ni kita nak bagi wang tunai bernilai RM30 kepada 30 penonton bertuah. Okey, RM30 tu besar tau. Lepas tu, kita juga ada satu gold bar 1 gram yang kita nak bagi kepada penonton bertuah yang aktif sepanjang rancangan ini bersiaran. Siapa nak menang gold bar tu, kena jadi the most active commenter di TikTok live kita. Siapa yang rajin, yang aktif komen daripada awal sampai habis, dia akan menang gold bar 1 gram. Kita cari seorang je yang tu. Orang lain, kita boleh cari wang, kita nak bagi wang tunai bernilai RM30 kepada 30 penonton bertuah. Siapa yang ada dekat platform lain tu yang nak menang gold bar, masuk TikTok live bijak sekarang. Nak, okey, nak korang kena jadi yang paling rajin komen daripada awal hingga ke akhir. Ya, best join live bijak ni kan. Wah, semoga gold bar milik saya. Amin. Semogalah semoga. Nampak? Kau terus semangat semua. Aku sebut gold bar, kau semua terus semangat Kalau tak tadi senyap je. Awas RM30 korang tak pandang kan. Gold bar terus. Rancak komen ni. Awas. Okay, so malam ni bersempena bulan Mei, macam biasalah. Awal bulan Mei kan kita ada sambutan Hari Ibu. And special malam ni, of course, Sarah tak keseorangan. Kita akan ditemani oleh seorang ibu yang memang menjadi orang kata admiration ramai sangat orang. Seorang ibu, seorang pelakon, seorang usahawan yang gigih tak tahu level apa. Dan untuk kita semua, kita punya guest hari ni baru je sampai daripada Brunei pukul 3.20 petang tadi. Balik, pompang, terus bersama dengan kita. Let's welcome Kak Zarina Zainuddin dan juga Azan. Apa khabar? Alhamdulillah. Apa khabar Sarah? Sarah terlebih sihat Kak macam biasa. Kadang-kadang orang kata cubalah kurang sikit sihat dia ni. Pok-pek sangat. Azal okey Okey. Azal ikut pergi Brunei? Ikut. Banyak ke jual? Ya. Wah, Azal memang pandai menjual Kak Azal memang dah menyaga. Memang meniaga? Dia menyaga lagi laju pada Kak Ina. Ya ke? Dia menyaga kalau dia bawa tu orang tegur dia, Azal, hai Azal, Azal nak tangkap gambar Azal. Hello, hai, Assalamualaikum. Nak beli bulu kuning, nak beli bulu kuning. Macam mana Azal? Assalamualaikum. Saya jual kuku kuning. Nak tak? Saya jual kuku kuning ada ayam, ada daging, ada rendang kerak, ada lemak-lemak special. Tak ada rendang tu pun tiba-tiba rasa nak belilah sekarang bila Azal jual. Okey, so sekarang ni kita tengok Kak Ina memang busy betul Kak berniaga. Akak pergi seluruh pelosok dunia Kak berniaga. Sebenarnya macam ni, kita kalau kita berniaga, macam Kak Ina jual produk Kak Ina, kita tak boleh satu tempat je. Kita kena bawa produk kita ke tempat orang. Sebab apa? Dekat tempat kita dah orang ni dah makan. Takkan hari-hari orang dah makan pulut. Betul. Jadi kita cari tempat lain pula. Orang yang jarang makan pulut lah. Jadi pergi cari customer baru. Sebab tu nak kena pergi merata-rata. Ya, betul. Tapi Kak, saya tengok akak ni dah lah pergi mana-mana berniaga. Macam mana akak bahagi masa Kak? Dengan nak berlakon lagi, dengan nak berniaga lagi. Dah lah seorang ibu. Hal-hal rumah lagi. Akak nak tidur lagi Kak. Bila masanya? Kena pandai cari masa lah. Ya ke? Ya, betul. Macam mana nak buat kan? Life must go on. Wah, life must go on. Kan? Tapi akak bila tak ada berniaga ni tak ada masuk set ke? Masuk juga. Ni besok akan pergi Singapura. Akak ada event kat Singapura dekat City Plaza Singapura. Lepas tu hari Ahad syuting dekat Shah Alam. Ya Allah. Jadi pergi terus balik.
1 hari. 1 hari habiskan event tu terus balik. Ya Allah, lepas tu masuk set pula. Selesai pula. Lepas tu set ni Kak, untuk mereka-mereka yang mungkin tak tahu, masuk set ni ngantuk tau, penat. Ya. Sebab dia bukan kerja 8 jam ke, Ya, kerja betul. 6 jam ke. Ya, betul. Lewat malam. Daripada pagi sampai tengah malam. Ya, Baru balik. baru balik. Lepas tu meniaga lagi, buat live lagi. Betul. Tak tahulah Tapi akak, boleh tak akak share, akak dah bergelar sebagai ibu ni berapa lama, and total akak ada berapa orang insan-insan cahaya mata yang disayangi? Akak dah berkahwin. Berapa lama ibu kahwin? 33 tahun. 33 tahun. Sebab dia dah 30 tahun. Oh, dia 30 tahun. Akak kahwin masa umur akak 22 tahun. Oh, awal lah Kak. Ya. Patutlah. Nampak macam awak muda. Anak-anak dah besar pun akak muda lagi. Taklah. Tapi akak rasa macam akak daripada akak sebelum bergelar ibu sampai akak dah bergelar ibu ni, boleh tak akak describe diri akak yang bergelar seorang ibu ni dalam satu perkataan? Ibu sifatnya melindungi. Melindungi anak dalam apa jua keadaan. Ya Kak? Ya. Anak nombor 1. Apa-apa. Walaupun anak tu jahat ke, anak tu apa-apa sekalipun, tetap ibu akan lindungi dia. Itu memang tugas ibu. Kita membesarkan anak kita bukan mengharapkan anak kita untuk balas balik apa yang kita dah besarkan diorang kan. Kita nak diorang selesa, nak diorang bahagia. Kita memang hidup kita untuk bagi diorang bahagia, bagi diorang rasa seronok. Sebab tu akak kumpul duit ni tiap-tiap tahun. Kalau macam apa keseronokan anak akak. Oh, dia orang nak pergi overseas, nak berasa lah. Akak kumpul sampai main kutu. Main kutu. Lama tak dengar main kutu? Main kutu berapa sebulan semua kan. Cukup duit tu tu simpan, beli tiket, anak pergi terbanglah pergi overseas, bawa anak-anak. Nak bagi dia rasa seronok. Betul. Kan? Masa kita ada lagi, masa kita sihat lagi. Masa kita tak sihat nanti macam mana? Kan? Betul. Kesian diorang. Bila diorang dah kahwin, diorang ada pasal lain. Dengan keluarga diorang pula. Jadi masa diorang masih lagi remaja, masih lagi dengan kita, bergantung dekat kita. Ya, kita bawa lah diorang jalan-jalan semua kan. Bagi dia rasa momen ini aku dengan mak aku dulu kat sini. Memori. Itu memori yang tak akan terpadam. Wah. Akak memang tiap-tiap tahun ada je, mesti akak plan. Tiap-tiap tahun, ujung tahun, bulan 12, okay, kita pergi mana? So memang akak akan ketepikan duit tu untuk anak akak berjalan. Okay, ini untuk diorang, kesian diorang. Bagi diorang seronok. Selagi ibu ada, selagi mampu, selagi ibu larat berjalan. Azal, tempat Azal. Ramai orang tanya tu Azal okey ke tak tu, nampak mengantuk. Okey. Azal, tempat paling best Azal pergi bercuti kat mana yang ibu Azal bawa? jemput makan kek. Azal, tu orang tanya Azal jemput makan kek. Sekejap. Dia marah. Kenapa? Tadi cakap apa? Oh, saya tanya tempat paling best yang ibu bawa Azal pergi kat mana? Switzerland dah kali. Japan. Best ke? Best. Zurich, Milan, Rome, Venice dan Geneva. Banyak tempat. Sapporo. Sapporo Sarah pun tak pernah sampai lagi lah. Okey, kita soalan relax dulu. Sarah nak tanya, kalau ibu-ibu dekat dunia ni ada superpower, agaknya apa superpower ibu itu? Okey, Azal, kalau ibu awak ada superpower, apa superpower ibu awak? Superpower rupanya jadi supermak. 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 Maksud supermak semua benda boleh? Ya. Okey. Apa yang Azal suka pasal ibu? Tolong Azam meniaga dan berjual. Wah, memang dia suka bisnes lah. Okey, kalau akak rasa superpower akak apa? Superpower untuk? Superpower akak sebagai ibu. Itulah akak cakap
kesabaran. Betul lah Kak. Semua orang pun tahu, ramai orang memang cakap selalu tengok konten-konten akak, kesabaran akak memang luar biasa. Akak ada 2 orang anak autism. 2 orang lagi anak yang normal. Jadi berbeza tau. Anak yang autism macam ni, anak yang normal macam ni. Sebenarnya nak jaga anak normal lagi susah daripada jaga anak autism. Ya ke Kak? Ya. Ya. Dari segi apa? Ya. Mental. Sebab ibu bila akak dah mungkin akak dah naik 50 tahun ke atas, akak dah rasa macam cepat sensitif tau. Sikit anak cakap tu kita rasa macam okey, tak apalah. Oh ya ke? Tak apalah, tak apa, okey. Kadang sebab anak yang normal dia cerdik tau, bijak, terlampau bijak. Jadi dia suka macam dia suka menjawab. Kalau cakap tu dia nak ibu kena ingat ya, bukan semua apa yang ibu buat dan apa yang ibu cakap tu betul. Saya sebagai anak, saya kena betulkan ibu. Saya ada hak untuk betulkan ibu. Okey. Jadi saya macam okey. Ibu kalau saya kata jangan. Pergi tukar baju, jangan pakai baju tu. So kita sebab anak kan semua lelaki kan. Baiklah. Ibu, please lah jaga diri ibu baik-baik. Saya nak ibu jadi mak saya yang saya sayang, yang orang lain tak hina. Saya tak suka orang kata-kata ibu. So anak saya sifat dia pun melindungi. Betul lah, sebab mak dia melindungi. Ya, anak saya pun macam tu. Dia akan kalau saya okey. Okey, okey. Tapi kadang-kadang bahasa-bahasa diorang ni mungkin diorang dah biasa kan. Anak lelaki lah. Bercampur dengan kawan dia macam tu bahasa kan. Kita tak biasa macam tu. Akak ni kalau berlakon je macam nampak garam, tapi akak tak gunakan bahasa yang kasar dengan anak-anak. Jadi akak macam okeylah. Terima je lah. Tak apalah. Akak suka masak. Masak. Tapi kadang-kadang ibu ni kecil hati sebab apa tau? Kita dah masak ni. Apa ni? Asyik-asyik gula lemak ayam, kari ayam. Diorang ni suka makan western. Akak ni tekak kampung. Diorang ni tekak bandar. Jadi kadang-kadang kita rasa macam sampai hati ibu masak penat ni. Cakap macam tu. Dia cakap bukan ibu. Ibu ni saya suka yang simple. Kalau kita masak, kalau macam mak-mak ni masak berhidang, sayur dia, lauk dia, apa dia semua kan. Macam zaman akak kecil-kecil dulu kan. Macam mana nenek akak buat kan, mak akak buat. Tapi diorang tak macam tu. Betul, sekarang simple je Kak. Diorang nak satu lauk dah. Betul. Dah makan macam tu. Ibu kenapa banyak ni ibu? Sebab kita dah terbiasa. Betul tak? Okey, kalau sebagai seorang anak pula. Sebab kita tahu Kak Ina memang seorang ibu yang luar biasa. Seorang ibu yang memang orang Malaysia, orang ramai pun sedia maklum tahap kesabarannya, perjuangannya. Tapi mungkin ramai orang tak kenal sisi anak Kak Ina. Jadi kita nak kenal sisi ibu yang mungkin orang tak selalu nampak. Momen paling Kak Ina tak boleh lupa dengan ibu Kak Ina sendiri sebagai seorang anak. Saya tak nak cakap saya ibu lah. Saya jadi sedih lah. Sebab saya dibesarkan oleh nenek saya. Okey. Jadi saya daripada kecil, mak saya tinggalkan saya dekat rumah India, sebelah rumah. Mak saya gaduh dengan ayah saya. Gaduh. Lepas tu, masa tu saya 5 tahun tau. Adik saya 3 tahun. Jadi mak saya tengah mengandung tau. Dia tinggalkan saya dekat sebelah rumah India tu. 3 hari saya kat rumah India tu. India tu pula jaga? India tu jaga. Dia cakap dengan India tu, jiran kita lah. Nanti saya akan balik ambil anak saya. Tapi on the way dia nak ambil akak tu, bapak akak dah balik. Bapak akak dah balik. Bapak akak cakap, India tu cakap lah, you punya bini sudah tinggal sini. Ini budak sini lah. Angkatlah lu punya anak. Lepas tu, bapak akak angkat akak dengan adik akak. Angkatlah 2 orang ni naik lori, hantar kat rumah opah akak.
Tak ada. Oh. Mak Hura dah lari lah. Lepas tu mak akak umur 17 tahun tau. Oh, muda lagi. Mak akak kahwin umur 13 tahun. La ilaha illallah. Jadi dalam umur 13 tahun, 14 tahun, 15 tahun, dah 14 tahun dah dapat akad. Jadi macam mana dia nak besarkan dia masih lagi budak kan. Jadi bila dia dah hantar akak kat rumah nenek lah jaga akak. Nenek akak jaga akak. Lepas tu mak akak pergi, mak akak tak jumpa mak akak lah. Bapa akak cakap macam ni, mak, Ura dah tinggalkan, dah lari dah. Sekarang ni aku tak tahu nak jaga budak-budak ni. Mak jagalah. Nanti Din bagilah mak duit bulan-bulan, cakap itu. Lepas tu akak tinggal lah dengan nenek akak. Masa tu akak tinggal dengan nenek akak pergi, akak ikut pun untuk dia. Akak ikut belakang-belakang dia. Akak masa kecil kan. Ikut belakang dia. Dia pergi cuci kain kat rumah orang. Dia cuci baju kat rumah orang tau. Rumah kita rumah quarters. So dia ada rumah India, rumah Cina, rumah Melayu. So dia dekat belakang rumah tu dia akan kutip kain-kain tu, dia akan cuci. Akak pergi ikut. Tengok dia cuci kain. Dia dah cuci, lepas tu dia sidai. Dia dari rumah ke rumah. Sampai ke sudah akak tak jumpa mak akak? Lepas tu akak ada jumpa mak akak selepas mak akak berkahwin lain. Dan ada anak lain lah. Lepas tu adik akak yang dalam hari tu dalam perut tu dah lahir. Itu dah kahwin lain. Lepas tu akak dengan mak akak macam stranger tau. Betul lah. Jadi bila dia datang, akak umur berapa tu kak? macam Akak masa tu? tak nak pergi kat dia macam tu. Pergi kat nenek akak je kan. Sekali ni mak dia cakap. Tapi saya tak nak dengan dia. Dia tak kenal. Saya tak nak dengan dia. Saya marah dengan dia. Sampailah umur saya 11 tahun, 12 tahun. Mak saya cuba beli hati saya. Dibelikan saya gaun. Saya tengok adik saya yang baru kan. Pakai baju cantik. Saya ni duduk kampung pakai baju buruk kan. Jadi saya macam kecil hati lah. Tapi kita tak tahu nak cakap kan. Jadi kita diam je lah. Tengok adik saya cantiknya. Sampai tu masa tu hari jadi akak, mak akak tempahkan kat baju skirt. Ya Allah, habis hati. Habis hati dapat pakai baju tu. Kan baju macam skirt kembang, macam princess kan. Mak akak tempah kat akak. Tapi pun akak tak baik dengan mak akak. Macam tu je lah. Lepas tu masa akak start rapat dengan mak akak ni, mak akak datang balik kampung, tengok akak kan. Tu akak dah sekolah tingkatan 3 akak dah masuk tingkatan 4, tingkatan 5 macam tu lah. Tingkatan 3, 4, 5 akak dah masuk dari remaja. Akak hantar borang kan. Nak masuk dari remaja. Lepas tu kita kat kampung kan. Isi borang kan. Lepas tu bila dapat masuk daripada top 20 tu, dapat panggil test shot. Jadi kena pergi KL. So masa pergi KL tu lah akak pergi dengan mak akak. Mak akak yang teman akak pergi KL. Tapi masa tu dia je lah jaga akak. Dia datang, sini nak mak hantar kau pergi sana sini. Dia lah yang bawa. Dia yang bawa saya apa semua. Sampai saya jadi pelakon pun sebab mak saya. Dia lah bawa saya ke sana sini kan. Sementara dia kerja semua kan. Dia kerja tapi dia bawa saya, dia hantar saya masuk kelas lakonan apa semua. Dia cuba nak saya jadi pelakon, nak jadi modeling kan. Saya minat kan. Lepas tu tapi still saya tak boleh raya. Setiap raya saya balik rumah nenek saya juga. Yalah, mestilah. Raya dia kata, Ina, kenapa raya kau nak balik rumah opah? Tak boleh nak balik rumah opah juga. Nak balik rumah opah juga. Yalah, sebab opah jaga. Jadi bila saya dapat duit, saya belikan opah. Saya akan belikan opah saya tu lah, inilah apa barang rumah kan. Mak saya tak ada. Jadi mak saya kecil hati. Lepas tu mak saya cakap apa tau? Dia kata, lagi nanti bila kau dah kahwin, kau akan rasa apa yang mak rasa.
tu saya macam cakap, alah, kecil-kecil tak nak jaga orang. Dia tak nak jaga orang, dah besar baru nak sibuk dengan orang kan. Saya cakap yang tu lah. Tapi kan mak saya cuba juga nak menangi hati saya tau. Ambil hati saya tau. Kerja, belikan saya baju lawa-lawa. Aduh, sedih. Lepas tu, saya berkahwin kan. Saya, lepas saya dah duduk KL, sejak saya duduk remaja tu saya dah duduk KL. Duduk dengan mak lah. Lepas tu duduk rumah setinggan je. Duduk dengan Tok Alang. Tok Alang tu dia ada kedai apa? Dia ada kedai runcit. Saya kerja lah macam siang tu saya sebelum saya pergi kelas lakonan tu saya pergilah, saya kerja lah. Saya tolong bungkuskan barang apa semua. Kerja. Timbangkan gula ke apa semua kan. Jadi nanti Tok Alam bagi saya RM2 duit tambang pergi kelas. Kita ada kelas lakonan kan. Mak saya pergi kerja lah. Lepas tu dari situlah saya try berlakon dengan Sarimah Film Production. Sikit-sikit. Lepas tu saya buat novel remaja. Tapi masa zaman tu saya seorang-seorang. Saya tak ada, yelah mak saya pun tak ada masa nak teman saya, dia kerja kan. Jadi saya pergi seorang-seorang. Kita kena tipu-tipu dengan orang je. Ya kan? Allah. Sebab ada sekali tu kan, saya ingat lagi. Saya masa tu, saya jadi extra tau. Lagi kelakar. Saya pergi daripada Basting Kelang sampai ke Solid Gold tu jalan Ipoh. Jalan kaki tau. Jalan kaki tau. Jauh. Jalan kaki pergi. Lepas tu saya dah pergi sampai sana. Kita dah lah berpeluh-peluh tu. Naik bas Mi Wilayah lah. Apalah kan. Lepas tu kita niat nak syuting. Sebab dia panggil ada watak extra kan. Saya pun pergilah tunggu dia cakap. Tunggu sini ya. Okay. Tu tunggulah. Tunggu sampai malam. Sampai pukul 8. Diorang makan, saya pun makan lah. Lepas tu saya cakap, bila saya punya scene bila saya punya... kau ada kat sini lagi ke? Dia cakap. La ilaha illallah. Lah, kau tak balik lagi ke? Masya Allah, saya pun... saya dah lama tunggu sini. Lepas tu, dia cakap, Dik, baliklah Dik. Hari ni tak ada scene awak. Habis tu suruh tunggu tadi apa? Lepas tu, kenapa tak cakap? Tak perasan kau ada kat sini dia tu. Lepas tu kan, saya pun, alamak, lepas tu tak dapat duit ke? Tak dapat lah, tak ada syuting, tak dapat lah. Saya dah cakap dengan mak saya, kalau syuting bisa dapat RM30 ke RM20 kan? Dulu RM20, RM30 tau. Cakap macam mana ni? Tu, pergilah Basting Kelang balik. Pergi, balik. Mana nak balik, duit tak ada. Nak balik takut. Nanti mak marah. Sebab kau pergi merayap kau pergi syuting. Macam mana ni, takut ni. Lepas tu adalah seorang budak lelaki bawa motor. Adik. Tapi dia macam lembut-lembut. Adik. Kenapa nangis-nangis ni? Tak boleh nangis sini. Nanti orang jahat, jumpa orang jahat. Saya cakap, saya nak balik tapi saya tak ada duit. Adik jangan macam ni, Dik. Adik dia duduk mana? Saya duduk Kampung Medan. Awak ni berani duduk sini ya. Sini banyak orang jahat tau. Ayo. Saya ni berani tau. Saya nak balik. Mana? Nalah saya hantar. Saya berani ni. Saya duduk temu tu dia. Lepas tu dia hantar saya sampai Medan. Dia betul-betul hantar saya. Lepas tu dia cakap, adik, dah sampai ni. Dari sini kamu Medan. Tak turun ni. Ni motor tak turun. Kenapa tak turun ni? Turunlah. Kau ni kenapa? Dia cakap. Nanti mak marah. Tak dapat dia syuting. Lepas tu dia cakap, kau ni
duit pula. Ha. Dah sampai sini dah lah. Dia kata, bang, nanti mak saya marah sebab saya tak dapat duit syuting hari ni. Nanti mak saya kata saya tipu. Apa cerita ni? Dia kata. Kau ni apa macam lah. Macam mana ni? Terus saya nangis. Terus nangis. Nangis lagi. Saya tak nak. Ini buat hal. Lepas tu dia keluarkan duit dia. Nak RM20. Nak RM20 ni. Dah lah tumpangkan bagi duit pula. Jangan merayap tau. Jangan merayap lagi tau. Terima kasih bang. Terima kasih. Lepas tu saya pun balik ikut gelap-gelap tu. Saya pun balik sampai rumah. Lepas tu mak saya kata, tadi syuting ke? Takut dah tak syuting. Mana duit kau? Ni RM20. Tak cerita ni. Tadi ada orang hantar ni. Itu. Lepas tu saya pun diam. Lepas tu mak pun diam lah. Tapi mak saya tak ambil duit tu. Cuma nak tengok. Nak tengok je lah betul pergi kerja. Jadi saya ni, ya Allah, saya macam berani tau. Kecil-kecil lagi. Lepas tu budak tu cakap, awak ni berani kalau orang buat apa-apa kat awak. Masa tu saya tak fikir negatif langsung. Memang naif lah masa tu. Saya tak fikir ada orang jahat akan buat kita apa-apa. Nanti orang akan buat apa-apa kat kita. Tak, saya berani je. The next day, saya pergi lagi. Masih lagi pergi walaupun dah ditipu. Saya pergi lagi. Ya. Okey, tapi kalau kita tengok kan, Kak Ina, orang kata ibu-ibu ni ada yang nampak, kadang-kadang nampak biasa. Tapi sebenarnya setiap ibu tu dia ada dia punya luar biasa yang tersendiri. Betul ke ibu ni sebenarnya real fighter dalam keluarga? Yes. Ibu is the real fighter. Actually, saya pun sebenarnya apa yang saya buat pada mak saya, saya menyesal. Saya nak nasihatkan pada semua yang ada di luar sana. Korang ada mak lagi kan, korang kena appreciate lah mak tu. Walaupun kita macam mana bertekak dengan mak kita, malam-malam call lah dia, minta maaf lah dengan dia. Sebab macam terjadi pada akak lah. Mak akak yang call akak tau. Sebelum dia meninggal tu, dia call akak. Akak baru balik syuting, dia call akak, dia kata, Ina, kau buat apa? Mak, agak-agak lah pukul 2 pagi. Mak lapar lah, mak ingat nak makan sambal ikan bilis dengan apa tu? Belimbing tu. Dia nak buat sambal apa tu? Sambal gesek tu kan. Lepas tu saya cakap, yelah mak, esok lah kita sembang. Subuh tu mak saya dah meninggal. Tiba-tiba? Subuh tu mak saya lepas makan tu, adik saya telefon, adik saya kata, adik saya buat video call, cakap mak dah nazak, mak dah sesak nafas, dah meninggal. Saya menyesal. Saya cakap, ya Allah, betul ke? Ni Kak Ina ni lah. Tu dia video call, tengok mak dah tak ada lah. Masa pukul 2 tu sihat lagi suaranya. Sihat lagi, elok lagi. Dia rasa nak call. Tapi sebelum 4 hari sebelum mak saya meninggal, saya sempat jumpa dia lah. Saya sempat jumpa dia, peluk dia, sembang-sembang. Pergi rumah dia lah. Saya pergi rumah dia sebab saya ada talk dekat Taiping. Lepas tu saya pun on the way nak balik tu, saya singgah rumah mak saya. Sebab suami saya cakap, singgahlah rumah mak. Jangan gaduh-gaduh dengan mak. Abang dah tak ada mak lagi, dia cakap. Lepas tu saya pergilah minta maaf dengan dia. Mak saya peluk saya masa tu lama. Tapi saya tak sangka lah dia nak pergi lah. Sebab saya pernah cakap dengan dia, alah mak tu hidup 100 tahun. Cakap itu. Tak sangka mak saya umur 69 tahun, dia pergi. Tapi kenapa orang selalu kata seorang ibu ni dia memang the real fighter dalam keluarga? Ya betul. Sebab apa saja anak dia buat salah pun, anak dia buat apa, anak dia tetap betul. Dia tetap akan lindungi anak dia, dia akan backup anak dia. Walaupun orang marah, orang cakap apalah pasal anak dia. Even tu anak dia tak pandai pun, dia cakap, kau pandai, kau bagus. Walaupun anak tak bagus. Walaupun bising anak dia pepek, dia tetap keluar duit. Sama lah, kita mak-mak ni tak boleh. Kita dengan anak kecai. Betul. Tapi bila kita tengok macam Kak Ina ni kan, orang kata ibu is the real fighter. Ibu ni tak ada rasa penat ke? Orang akan selalu tengok. Kita tengok Kak Ina kan, itu ini. Bila kita kata ibu adalah seorang real fighter yang sebenar, kita akan tanya, ibu ni tak penat ke? Seorang ibu ni, dia memang tak penat ke macam mana? Dia bukan tak penat.
tapi dia tak layan benak tu. Faham tak? Ah. Sebab dia rasa itu adalah satu bukan tanggungjawab tau. Itu satu pleasure. Pleasure, faham tak? Katalah anak tengah malam tiba-tiba, ibu masak ni ibu, tengah malam dia boleh bangun. Oh. Bayangkan ibu ni kalau anak kata sahur saya nak makan sikit-sikit, dia akan masakkan untuk anak dia. Oh, baguslah Kak Ya, Ina. memang macam tu. Sebab kita mak kan. Yelah. Ha. Itulah kalau saya anak saya nak makan apa tengah pagi buta kau masaklah sini tak kuasa aku nak layan kau malah tidur. Tapi sebab dia belum boleh minta lagi, dia kecil lagi. Kita dah sebab anak dah besar tak sanggup macam tu. Saya dah ajar anak saya daripada umur 6 tahun berpuasa kan. Jadi siapa berpuasa penuh dapat masa kecil-kecil dulu dapat RM30. Tapi dah besar dapat RM300. Oh, banyak. Betul. Banyak. Dulu memang mula-mula orang puasa yang yuk. Yang yuk, depan kita puasa, belakang kita tak puasa. Ya. Tapi bila kita cakap kat dia, puasa tu antara kita dengan Tuhan, bukan dengan manusia tau. Rugi awak. Awak dah makan, rupanya awak dah puasa. Awak tak apa-apa pun. Betul. Ruginya. Okey, alamak, nampaknya memang kita punya line ni tak berapa nak cantik guys. Sorry. Penonton boleh stay sekejap sebab kita tengah best ni. Line pula drop. Sabar sabar. Kita akan kembali selepas ini.
Masya Allah. Apa macam tu Azal? Yes, kita kembali lagi. Sorry lah guys. Terima kasih kerana bersabar dengan kita ya. Minta maaf sebab tadi guruh kilat sambung menyambung. Jadi live kita tak berapa nak clear. Sekarang ni kita dah kembali dengan Karipap. Karipap dah masuk. Okey, sebab tadi hujan, kita macam lapar sebab hujan kilat. Jadi Karipap dah masuk. Semua-semua ni kek Kak Ina, Karipap Kak Ina semua ada dekat sini. Tapi Kak Ina, setuju tak kalau Sarah cakap ibu ni dia bukan tugas dia jaga anak je. Tapi emosi keluarga pun sebenarnya terletak di bahu seorang ibu. Betul. Maksudnya ibu paling banyak tanggung mental load. Betul ke? Sebenarnya suami, ayah, dia tak suka benda berat-berat. Apa-apa mak kau, ibu kau, ibu. Dia tak suka benda yang remeh-temeh. Kan? Kalau anak pun apa-apa hal, ibu, pergi tanya kat abah. Pergi tanya abah. Tak nak. Sebab apa? Kalau tanya abah, jawapan dia no. Ibu, dia akan cakap, janganlah ni. Okeylah. Last-last, okeylah. Ibu macam tu. Dia akan last-last, okeylah. Yelah. Sebab tengok mata anak tu anak tu macam kecewa. Ibu tak sanggup tengok anak kecewa. Hati Kak Ina ni sebenarnya lembut naung-naung tau. Kalau dapatlah macam anak macam Sarah ni, ibu hati lembut, memang habislah Kak Ina. Memang kena tiaw je Kak Ina. Yelah. Itulah sebagai anak kata, ibu ni manjakan sangat anak. Ibu ni ikutkan sangat apa yang anak nak. Yelah, sementara kita hidup lagi. Yelah, betul kita lah. hidup untuk siapa? Untuk anak kita kan? Betul. Bukan untuk diri kita lagi dah. Kita dah umur macam ni, bukan untuk kita lah. Kita fikir, janji anak kita happy, anak kita dia boleh berdikari, dia boleh apa, kita rasa seronok. Kan? Tapi perlu ke ibu ni nampak kuat je sepanjang masa ke? Ada je hari-hari yang boleh untuk kita tunjuk yang kita ni penat, kita ni lemah? Dia pun faham sebenarnya. Sebenarnya anak ni dia faham, cuma dia fikir, alah, ibu dah biasa macam tu. Alah, ibu boleh. Macam tu kan? Alah, ibu boleh kan? Selalu anak saya macam tu. Dia akan cakap, ibu boleh kan? Ibu, tolong saya buat ni, ibu. Tolong saya, ibu. Ibu cantik lah ini. Ibu boleh kan? Ibu okey eh? Ibu, kalau saya nak makan ni boleh tak ibu? So, kita tidak akan cakap no untuk anak. Betul tak? Sebab kita rasa macam, kesian anak aku tidur tak makan apa yang aku masak tu. Kesiannya dia tak makan. Faham tak? Padahal bukanlah kelaparan sangat pun anak tu. Cumanya kita rasa kesian. Tak boleh. Dia macam satu permintaan tu, ibu tu kena tunaikan. Adakah betul seorang ibu ni memang selalu menjadikan diri dia yang terakhir? Terakhir maksudnya? Anak-anak dulu, apa-apa pun dulu. Dia fikir diri dia ni last. Keluarga dulu, suami dulu, anak-anak dulu. Biasanya memang untuk anak-anak lah, untuk suami. Sebab kita dah rasa semua macam Kak Ina lah. Kau nak makan sedap, nak apa? Nak beli tu, nak beli ni, kau dah rasa semua. Apa yang lagi kau nak? Ini sekarang masa untuk family. So bahagiakan family kan. Sebab kita hidup berkeluarga tau. Betul. So bila kita hidup berkeluarga, kita kena ada pengorbanan, kena ada rasa memberi tu. Rasa macam aku nak bagi lagi. Apa dia orang nak? Apa lagi dia orang nak? Faham tak macam tu? Okey, tapi kenapa sekarang ni ramai betul ibu-ibu yang susah sangat nak dapat me time tu? Macam Kak Ina ada me time? Time saya dengan anak-anak. Oh, me time tu tak dengan anak-anak? Tak ada hari yang Kak Ina rasa macam Kak Ina nak bertenang sorang-sorang? Tak boleh. Oh. Nanti saya akan rasa macam, aku rasa macam kosong. Saya akan rasa kosong. Saya, tak ada Azal lah. Tak ada ni lah. Saya seorang buat apa? Saya tak ada, kalau orang kata, saya ada masa-masa saya pergi dengan kawan-kawan. Saya tak ada. Tak payah kawan-kawan. Janji ada anak-anak. Okey. Ya ke? Betul. So, mak-mak zaman sekarang memang perjuangkan me time tu Kak Ina? Memang separuh orang dia akan, dulu saya akan buat macam tu tau. Macam zaman saya me time tu dah habis.
Kalau anak saya minta, saya pergi sekali macam tu. Okey, Kalau okey. saya nak pergi mimi, kalau macam holiday tu boleh lah kita kata me time. Holiday Macam lah. setahun sekali kita nak pergi keluar, nak pergi, yalah boleh lah. Itulah Tapi me time-nya. untuk macam keluar, untuk seronok kat luar, tak. Berjimbah. Tak. Tidaklah Tidak. Saya Okey. tidak macam orang kata, jomlah kita pergi sana, pergi sini, kopi-kopi. Datang rumah aku baca kopi, aku masak apa benda korang nak makan semua boleh. Buat kat rumah. Datanglah rumah aku. Okey, macam Kak Ina kita tahu level multitasking ni memang tahap dewa lah Kak Ina. Kerja ni memang tak pernah habis. Tak kisahlah sakit ke, sihat ke, masak tetap masak. Kain tetap jalan nak kena basuh. Anak-anak tetap nak kena urus. Tapi Kak Ina rasa apa satu rutin harian seorang ibu ni yang orang kurang appreciate? Yang orang tak berapa sedar? Sebenarnya orang tak sedar tugas rumah tangga tu amat berat. Betul? Rumah tangga yang mana kita bangun pagi dekat rumah tu nak kena kemas rumah, nak kena buat breakfast, nak kena buat apa semua tu. Semua tu perjalanan dia di seluruh rumah ni. Orang kata alah dia duduk rumah je, dia housewife. Housewife lagi berat, lagi kesian. Betul. Sebab apa? Kadang-kadang saya ada pernah tengok arwah opah saya kan. Memang dia full housewife. Dia kat rumah buat kerja apa semua dia buat sendiri sampai dia bercakap seorang-seorang. Dia cakap dengan pokok. Apa orang cakap tu? Pokok ni apa? Kenapa pokok ni pun kita kena cakap dengan dia sebab apa? Nanti kalau tak cakap dengan dia nanti dia tak subur. Betul. Dia tak ini, dia tak hidup sebab kau sombong dengan dia. Tapi kau nak buah dia, kau nak apa dia, kau tak siram dia. Dah besar pokok dia nak siram buat apa? Kena siram, kena baja juga, kena takik dia, tegur dia kata. Oh macam tu ke? Kita mana heran kan? Betul. Okey, Sarah rasa ini adalah subtopik yang paling relatable dengan semua orang ni kan, sebab ramai sangat ibu sacrifice duit sendiri, kerja kuat. Ada juga ibu yang tetap bekerja tapi at the same time menguruskan hal rumah lagi. Betul ke ramai ibu ni sanggup ikat perut demi anak? Kak Ina pernah ikat perut demi anak? Dia taklah sampai ikat perut. Tapi taklah orang kata sampai tak makan tu tak adalah. Tapi apa keinginan anak tu memang ibu akan tunaikan lah. Macam kita ada keinginan kita, anak ada keinginan anak. Kak Ina akan utamakan keinginan siapa? Anak dulu. Sebab kalau saya kata dia kata, ibu saya nak beli ni. Sekejap saya ada. Tak apa, bagi dia dulu. Tapi bila time saya punya, saya akan beli saya punya dulu. Dia diam-diam, saya beli, saya senyap. Macam tu. Tapi macam zaman sekarang yang Kak Ina kan, nak compare dengan zaman dulu. Kak Ina rasa apa cabaran terbesar ibu-ibu zaman sekarang ni? Sebab saya nampak sekarang ni, ibu sekarang banyak yang dah bekerja sendiri. Betul. Cari duit sendiri, struggle untuk besarkan anak, bayar semua sendiri. Saya nampak ibu-ibu, mak-mak, bil-bil pun bayar sendiri. Bil rumah lah, bil itulah, bil inilah, bil ini. Bil kereta sendiri. Sebab, tapi bagi saya tak ada masalah lah. Kalau kita sanggup susah senang bersama-sama. Betul. Sebab bila kita hidup berkeluarga ataupun kita macam yalah suami isteri, betul, you kena terima seadanya. Kadang suami you gaji banyak ni, okey, gaji you banyak ni, you tak boleh nak harap gaji suami you. Betul. Untuk nak, because you perempuan, you nak macam-macam. You nak bedak lah, you nak baju cantik lah, you nak apa lah, nak handbag lah, you nak apa, you cari sendiri lah. You kena pandai cari sendiri. Betul. You nak harap suami you gaji berapa ribu je, dia pun nak bayar tu, nak bayar ni. Macam mana kan? So, maknanya apa keinginan kita, you pandai-pandailah cari sendiri. Betul. Dia cari sendiri, dia tak boleh cakap apa-apa. Betul. I cari sendiri, okey? Sebab duit tu duit kita. Macam tu. Okay, ramai orang pun komen, Ros Fahadah kata zaman sekarang lagi mencabar.
Nur Akila, betul anak nak apa-apa kita memang utamakan apa yang anak perlu. Nik kata ibu zaman sekarang tak ready nak jadi ibu. Tak ready nak jadi ibu. Tiba-tiba dia jadi ibu. Oh, Masya Allah. Itu sebab apa? Dia apa? Dia berkahwin tu kerana cinta. Itu masalah. Habis kahwin kerana apa Kak Ina? Saya kahwin bukan kerana cinta. Kita kahwin, kita rasa macam kita nak berumah tangga. Kita nak jadi isteri. Oh ya ke? Kita nak jadi seorang isteri. Nak penuhi apa tanggungjawab seorang isteri. Kalau kahwin kerana cinta, you kahwin sekejap je. You kahwin, you dah habis cinta you. Habislah. Bye-bye. I benci you. Kadang-kadang sebab duit, habis gaduh. Sebab duit, cerai. Habis. Sebab apa? Oh, you tak tanggung aib semua. Sebenarnya, bila you tahu lelaki you tak ada duit, you sama-sama lah keluarkan duit. Kalau you sayang dia. Tapi kalau you seorang je, memang tak boleh lah kan? Seorang. Jawab hidup tak boleh lah. Lampau lah. Tapi kalau you tengok suami you ada effort nak bantu juga, you janganlah lari. You janganlah ni, you bagilah dia peluang. Because you ada anak-anak. Kasihan anak-anak berterabur tau. Betul. You ingat senang ke nak fight anak-anak pasal anak tak dapat jumpa bapak. I dah rasa lah. I dah rasa zaman-zaman mak I tinggal I, macam mana I rasa sampai berdendang dengan mak semua. So, janganlah macam cerai. Kalau boleh rumah tangga tu, you all, kalau boleh rumah tangga tu kita peganglah. Janganlah sikit-sikit cerai. Triple AF kata sebab tu ilmu rumah tangga tu penting. Jangan kahwin kerana cinta. Kena fikir juga tanggungjawab. Kena macam ni tau. Kena redha, terima seadanya pasangan you tu. You sebagai isteri kena sempurnakan dia kalau dia kekurangan. Dia nampak kekurangan dia je. Kekurangan you macam mana? Nampak dia punya kekurangan. Ini isteri-isteri zaman sekarang ni tak ada Kak Ina. Asyik tengok kekurangan suami je. Tak boleh. You kena fair lah. You pun ada kekurangan you. Dan kalau you nampak dia tak sempurna, you cuba sempurnakan hidup dia. Cuba bagi dia bernafas balik. Bagi dia semangat balik. Jangan. Tapi kalau memang kalau suami you jenis yang memang pemalas, bye-bye. Betul. Saya paling pantang orang lelaki yang pemalas. You tak ada duit tak apa. Okay. Tapi you boleh bekerja, you boleh buat tolong-tolong tu, you boleh tolong kemas rumah ke, tolong jaga anak ke, tolong apa, tak kisahlah. Jadi tak malas. Jadi you jangan malas. Kalau you malas, kaki tidur, isap okok, pam, belah. Get lost. Betul. Get lost. Get lost you. Kalau you pandai, tahu bawa diri, you tak kisah. Sama-sama lah dekat ruang rumah tu. Bukan lagi satu. Perempuan, you jangan fikir handsome aja. Ya, handsome tu tamat. Handsome tak guna nak buat apa. You boleh makan dia punya handsome. Betul. Tengok handsome dia kau tak kenyang pun. Tak payah. You cari orang yang boleh susah senang dengan you. Yang boleh susah senang. You sakit dia ada. Dia tolong pecik kepala, tolong apa, tolong. Faham tak? Bukan you cari orang yang you boleh tengok. Handsome lelaki. Handsome-nya. Nak buat apa? Dia handsome. Banyak perempuan nak. Perempuan ni nak. Dia pun, mata dia pun macam tu tengok perempuan. Okay, sekarang ni kita nak buat segmen yang fun sikit. Sebab bila kita cakap pasal topik ibu ni, confirm lah akan sedikit bercampur bau emosi dia. Sekarang ni Sarah nak tanya Kak Ina and juga para penonton kita kat luar sana. Kalau boleh korang share and jawab juga. Share juga dekat ruangan komen. Okay, kita nak tahu. Apa makanan favourite anak-anak Kak Ina? And sebutkan satu makanan favourite ibu Kak Ina. Okay, fave makanan anak-anak dulu. Makanan anak Kak Ina suka spaghetti. Okay. Carbonara, tapi lain-lain. Oh, lain-lain. Yang ini suka carbonara yang kering. Yang ini suka carbonara yang basah. Macam yang berkuah. Yang ini yang anak ini suka yang kering. Tapi memang suka carbonara. Okay, satu makanan favourite ibu Kak Zarina dulu, Kak Ina. Dia suka, I sampai mati pun tak boleh lupa dia punya kari ayam dia. Sedap sangat. Dia buat kari ayam, dia tak pakai santan tau. Tapi kari ayam dia memang sedap sangat.
Okey. Sedap. Dia siap bubuh daun pandan. Daun pandan, so kari ayam dia wangi, sedap, pekat, memang sedap lah. Air tangan tu. Air tangan tu. Azal, Ya. ibu suka makan apa? Suka makan apa? Ibu. Ha. Pengen makan apa? Makan nasi katuk. Nasi katuk. Kita bawa balik dari Brunei, dia cakap nasi katuk. Takkan awak tak tahu ibu awak suka makan apa? Awak kan sayang ibu awak. Ha. Masa tu ibu pernah makan nasi katuk. Nasi katuk. Ha, Yang selalu ibu makan apa? Makan apa Kat rumah. kat rumah? Kat rumah makan apa? Makan apa? Masak apa? Masak apa? Masak kari ayam, masak gulai lemak. Gulai lemak. Dia boleh makan. Azal dengan Azil, dia boleh makan gulai lemak, kari ayam. Boleh makan. Dia suka. Yang kuah-kuah. Naim dengan Adam, jangan harap. Western. Okey. Itu anak moden. Okey, cuba korang komen sekarang ni. Kita tengok. Kita nak tahu apakah ayat-ayat legend mak-mak. Adakah sama? Cuba rasa. Adakah sama ayat-ayat legend mak-mak korang dengan mak-mak kita? Contohnya, Mak Sarah dia suka kalau nak keluar je kan. Mak Sarah dulu suka keluar. Masa duduk rumah. Masa bujang. Engkau ingat rumah ni hotel ke? Keluar masuk suka hati kau. Betul. Betul. Sama. Saya dulu, masa saya anak dara, saya balik lambat, mak kata, engkau keluar boleh. Balik sebelum pukul 12. Lepas pukul 12 kau tidur luar. Memang betul-betul akak tidur luar. Tidur luar? Tidur luar, dek. Macam mana, dek? Tengok konsert, dek. Sampai habis, dek. Balik lambat, dek. Lalan, tidur luar dengan baju bebek. Lah. Okey, ni orang kata, mak dia suka cakap, buat lagi. Buat lagi. Buat lagi. Tengoklah. Buat. Ya, betul? Tengoklah. Kau tak makan, kau siap. Mak dia kata. Sebab mak pernah masak. Mak Sarah kan dia suka cakap apa tahu? Okay, dia nak panggil Sarah. Tapi dia sebut dulu semua nama anak dia orang lain. Anak yang lain dulu. Baru macam, Sarah. Hana. Sofia. Sarah. Dia selalu macam tu. Sebaik anak dia perempuan dia 3 je. Kalau anak perempuan dia 6 nama dia sebut kak. Ayat legend mak saya belajar pandai-pandai. Oh, mak dia suruh belajar pandai-pandai. Aku masak banyak-banyak, korang tak nak makan Betul lah. Betul. Kalau Kak Ina, apa ayat Kak Ina selalu bagi ke budak-budak ni? Asyik-asyik makan Maggi. Asyik-asyik makan Maggi. Mak dia masak sedap kot. Betul yang masak sedap ni, teringin. Sebenarnya bukan teringin. Diorang memang suka benda tu. Sakitnya hati kan. Anak saya takkan berani makan kalau saya ada dekat rumah. Okey. Bila saya tak ada di rumah, itulah makanannya. Itulah makanan dia. Okey. Kak Ina ada tak perangai yang mungkin sedikit annoying lah sebagai ibu. Tapi anak-anak akan tanya kalau akak tak buat. Benda aneh. Maksudnya? Maksud macam habit akak yang aneh-aneh ada tak? Macam akak ni masih jenis yang kalau anak nak tidur tu suka masuk bilik, tengok anak tidur. Ataupun akak memang tidur dengan anak sampai besar ke? Akak pergi cium anak akak. Cium dahi dia. Sampai anak akan rimas. Cium dahi dia. Dah besar-besar ni pun? Dah lah. Ibu dah lah. Tak apalah, tak sayang ibu, tak apalah. Sebab kita rasa benda tu masih kecil je. Bila dia dah besar, kita pergi kat dia. Mengelak? Dia dah besar kan? Tapi akak tetap cium dia. Cakap, satu hari nanti kau akan rindukan ibu. Rindukan ciuman ibu. Kenapa ibu tak cium aku lagi dah? Tapi kan memang dah besar, memang dia orang tak nak kita cium-cium dia. Lagi budak-budak lelaki ni. Lagi-lagi macam nak tidur sebelah ibu kan? Tak nak. Sanggup belahana. Jauh-jauh? Kenapa? Tak nak. Azal je. Azal tak apa. Tak nak. Naim belahana, Adam belahana. Kadang-kadang kita tidur satu bilik kan. Kita tidur kat hotel, kita macam kat outstation kan. Tidur dengan ramai seronok kan. Diorang tak nak. Diorang nak extra bed lah. Aku tak nak. Oh, tak nak. Tidur dengan ibu. Macam sekarang ni. kita peluk dia. Ibu. Pergi ibu. Tapi macam sekarang kan, anak saya kecil-kecil lagi. Tapi kadang-kadang kita pun rimas dengan budak-budak ni tahu. Ataupun kita macam, dah lah tak payahlah dekat-dekat dengan mami. Pergilah jauh-jauh, main jauh-jauh. Apa benda yang akak rindu? Yang dulu kecil-kecil. Rindu diorang main siku. Macam mana? Main siku.
Oh. Dia akan bagi kat siku kita, dia akan gentel, dia cium siku tu. Siku. Siku kadang-kadang ketiak kita, cucum. Kau ni kenapa ni? Kan? Dululah. Sekarang kalau dia ada geram dia, datang geram dia. Ih. Oh, dulu memang suka main siku. Dia kan main Duduk siku. bawah ketiak. Dia cium ketiak kita. Sekarang tak ada dah. Tak nak. Dah tak nak dah. Sekarang dia macam dia malu tapi kadang-kadang dia segi ada Ha. dia pegang sikit. Hey. Oh. Okey, sekarang ni kita nak masuk lagi segmen apresiasi. Jadi kalau akak diberi peluang untuk cakap sesuatu kepada anak-anak Kak Ina. Apa yang Kak Ina nak cakap dan luahkan sebagai seorang ibu? Spendlah masa dengan ibu selalu masa ibu tengah ada ni. Okay? Sebab pergilah jalan-jalan dengan ibu ke mana-mana. Kalau ibu ajak, ikut je lah. Sebab esok bila ibu dah tak ada, korang terus cari ibu. Korang akan cari ibu macam rasa rindu. Alah, rugilah tak spend masa dengan ibu dulu. Rugilah. Rugi tak jalan-jalan dengan ibu kalau tahu nak bawa ibu sana, nak jalan-jalan dengan ibu sini kan. Itulah yang saya rasa. Kalau Kak Ina boleh putar masa, satu benda yang Kak Ina rasa Kak Ina nak cakap atau tak sempat cakap dekat arwah ibu Kak Ina dulu. Yelah, sebab Kak Ina dah berkeluarga kan. Kak Ina dah kahwin. Jadi Kak Ina dah ada rumah tangga Kak Ina sendiri. Jadi kadang-kadang mak tu dia kecil hati tau. Dan kita jarang-jarang call dia, jarang-jarang apa. Dulu kita duduk dengan dia. Masa kita nak dara, kita duduk dengan dia. Bila kita kahwin, kita dah ada keluarga sendiri. Kita jarang-jarang lah dengan dia kan. Jadi dia macam rasa jauh hati dengan kita kan. Kalaulah tak ada kan, kalaulah Kak Ina punya waktu tu boleh berulang balik kan. Kak Ina nak spend masa dengan mak Kak Ina, nak bawa dia jalan-jalan. Sebab dia pernah cakap dengan Kak Ina, nanti Ina bawa mak pergi haji. Tu saya tak dapat tunaikan. Oh, itu satu benda yang Kak Ina tak dapat tunaikan. Kak Ina dapat bawa dia pergi umrah je. Okey, ada tak satu benda yang Kak Ina rasa Kak Ina belum sempat buat lagi sebagai seorang ibu untuk anak-anak ni? Belum sempat buat lagi. Belum sempat untuk untuk nampak, untuk bagi betul-betul kemewahan pada anak-anak lah. Kita Tak cukup ke sekarang Kak? struggle lah. Memanglah orang nampak macam mewah tapi semua tu hutang kan. Yalah. Kita bayar tu bayar ni. Kita tengah mencari-cari. Kita belum beli lagi sebiji rumah untuk orang ni, sebiji rumah untuk orang ni, sebiji rumah belum lah kan. Andalah diberi kesempatan, saya akan beli satu-satu. Ni untuk kau, ni untuk kau, ni untuk kau kan. Jadi masing-masing ada Bahagian masing-masing. itulah kan. Apa momen yang paling membahagiakan Kak Ina sebagai seorang ibu? Bila kita dapat spend masa dengan anak-anak Ina. Sebab lain tau, bila kita travelling, dapat spend masa dengan dorang ni, masa tu dia bercakap dengan kita. Dia akan bercakap dengan kita, communicate dengan kita, gelak-gelak dengan kita, gaduh-gaduh dengan kita. Masa tu lah. Jadi, momen tu yang penting sebenarnya. Kalau tak kita, walaupun kita duduk satu rumah, tapi buat hal masing-masing. Dia tahu makan. Sekejap lagi dia naik balik. Sekejap lagi dia dah cari kita. Ada benda je. Betul. Ibu nak ni. Okay. Jadi kita rasa macam, alamak Masa itu emas dengan anak-anak, AAAF kata. Mama Luqman kata doakan saya supaya dapat belikan mak saya apa-apa barang yang dia nak tanpa tengok price tag. Wah, Ya Allah, amin. Zaman sekarang ni struggle. Bila zaman anak kita lagi struggle, Nur Akilah kata. Nick kata kadang-kadang kalau kita dah kehilangan, barulah kita tersedar. Kalau ini, kalau itu, semuanya berkalau. Wow. Spend time dengan ibu, spend time masa dan tenaga jaga ibu kita. Macam Nana kata, walaupun hidup kami tak mewah, harap ibu selesa duduk dengan saya. Ramai orang jaga Masya Allah, seronoknya. mak dia. Ramai orang doakan mak saya dapat pergi haji. Amin. Setuju dengan Kak Ina.
Ros Fahada kata, saya pun rindu momen dengan mak. Sekarang dah kahwin, hidup berjauhan. Betul. Tapi betul. Sarah pun kalau dulu memang nak duduk bawah komet, bawah ketiak mak je. Kan? Kalau boleh lah kan. Tapi mak aku pun tak nak lah aku duduk bawah ketiak dia. Okay, kalau korang tengah tengok live ni, cuba komen I love you ibu, ataupun beri ucapan yang paling sweet korang nak cakap dekat ibu korang. Please comment below sebab kadang-kadang kita ni kan, dunia ni terlalu laju. Sebab kita sibuk mengejar nak cari duit. Korang kalau boleh nak spend masa dengan mak, spend lah masa. Tak dia spend masa pun, korang call lah dia. Call dia, bagi kata-kata semangat, bagi dia rasa bahagia. Ibu buat apa? Dah makan ke belum? Ini buat something yang dia akan rasa macam anak dia care dengan dia, kan? Anak dia ingat dia. Ingat Sentiasa juga. dalam ingatan. Kadang-kadang bukan duit yang ibu nak, tapi dia nak korang punya kasih sayang, perhatian. Okay. Kalau korang ada masa yang terluang, tak salah korang start ini kata zoom terus pergi jumpa mak. Kan? Okay. Sekarang ni kita ada satu video istimewa. Jom kita saksikan. Happy Mother's Day, Mommy. Thank you for cook salmon chicken popcorn. Tak ada I audio. miss you. Hi Sarah, surprise! Happy Mother's Day to you, to my incredible daughter. Still remember the first day you hold your firstborn, looking very excited, but concerned about how you are going to cope. But look at you today. Actually, I'm very proud. Proud is truly an understatement for you. You carry so many roles while raising your boys, and you do them with such grace, such strength, and so much love. Sometimes it pains me seeing you struggle, balancing your career, your health, while being a full breastfeeding mom. And also by you, you're constantly curious and attention-seeking son. And also making sure the family is fully fed with all your home-cooked meals. I hope you know you're doing such a worthy job, Sarah, even though on very, very tough days. And also surprisingly, you are a very good cook now. Compared to the first day you boiled your egg, remember? You roasted the kitchen all together. To Sarah, I hope you know how deeply you are loved and appreciated today and every day in your life. It seems like only yesterday I was holding you, the fragile you, the colicky you, the clingy you, the asthmatic you, and look at you now. You are holding your own entire crew, little crew. Seeing you with your own children brings back a lot of wonderful memories, and also fills me with joy. So thank you, Sarah, for making me a very proud grandmother, a very proud mother. So my wish to you is for you to live a life 10 times better than me, filled with joy, filled with health, and also filled with adventure, surrounded by the people that you love and the people that love you. So may your children grow up to be successful in dunya and akhirah, and may we all together meet together in Jannah one day. So happy Mother's Day, Sarah. Bye. Ni video apa Aku tengok makan kari pap tau. Kari daging tau. Apakah ini semua ya? Tak baik bijak buat macam ni, bijak. Touching lah. Oh my god. Aduh, kenapa mak aku nak cakap lama-lama ni? Mak aku macam nak airtime ke? I want just sebab lah. You are so lucky, Sarah. You ada mak lagi. Ya Allah. Allah. Betul. Macam alahai. Alahai. Baru kita cakap tadi kan? Yes. You Allah ada mak lagi. Jagalah mak. Bagi dia senyum. Bagi dia rasa happy. Bagi dia rasa dia masih wujud lagi. Kadang-kadang kita lupa. Sebab kita pun sibuk dengan hidup kita. Seharian dengan kerja-kerja kita. Tapi kita lupa. Satu hati yang perlu kita sentuh.
yang perlu kita baja, yang perlu kita warnakan, yang perlu kita bungakan. Itu adalah ibu kita, kan? Orang yang lahirkan kita, Betul? yang bagi kita kasih sayang, yang tak pernah mengeluh apa-apa pun. Apa-apa pun dia akan cakap, mak selalu doakan kau, mak selalu doakan kau. Bila mak dah tak ada, dah hilang doa seorang ibu tau. Betul. Itu yang benda paling berharga sekali. Dah makan karipak bawang lah pula. Makan karipak lalap-lalap pula kita ni. Kak Ina, konsep apa ni? Okeylah, kita dah nak sampai penghujung rancangan. Kau jangan buat aku melalak sangat lah Bijak ni. Okey, dah nak sampai penghujung rancangan ni. Seperti yang kita janjikan, Bijak kongsi rezeki pada malam ni. Kita nak bagi wang tunai bernilai RM30 kepada 30 penonton bertuah. Kita akan pilih secara random je. 10 orang penonton bertuah di TikTok Live, Rumah Reels dan Rumah Muka Buku. So, kiranya ada 30 lah. Cara dia senang sangat. Share je satu momen yang paling memorable bersama ibu anda. Cepat. Jawapan paling kreatif, yang paling kita ingat, yang kita nampak, kita akan pilih sampai 30 orang lah. 10 dekat setiap platform. Dan kita juga akan umumkan satu nama penonton bertuah yang akan bawa pulang satu gold bar 1 gram. Di mana kita akan pilih penonton yang paling aktif di ruangan komen TikTok Live yang teman kita dari awal sampai habis. Okey, sekarang korang jawab dulu soalan tadi. Jawab dulu. Satu momen yang paling memorable bersama dengan ibu korang. Ibu datang sekolah tiba-tiba waktu hari anugerah kecemerlangan. Apa lagi? Mak saya jaga saya dalam pantang, masak selama sebulan. Macam-macam. Kak Ina pantang dengan siapa? Dengan mak. Dengan mak. Lagilah masa Kak Ina pantang, mak Kak Ina dengan husband Kak Ina, dia tak ngam tau. Dia, sebab Kak Ina ni, mak Kak Ina yang kenalkan Kak Ina dengan husband Kak Ina. Jadi, diorang ni kawan. Oh ya ke? Jadi, tapi tak ngam. sebab itu mak Kak Ina tak kasih Kak Ina kahwin dengan husband Kak Ina. Kan Kak Ina second wife, dia tak suka. Mak Kak Ina tak suka. Buat apa kau nak jadi bini nombor 2? Kau boleh kahwin dengan orang lagi bagus, lagi baik lah apa semua kan. Tapi jodoh Kak Ina kan. Jadi Kak Ina pun reda je lah. Dah kahwin. Lepas tu masa mak Kak Ina kalau gaduh, mulut dia mencakap je. Jadi dia main bersembuk je kan. Lepas tu mak Kak Ina cakap, sekarang ni dia dah lama tak jumpa Kak Ina. Masa Kak Ina masa mengandung tak dapat jumpa kan. Masa Kak Ina Kak Ina ni cerita ni sedih weh. Okey. Cerita kat sini Kak Ina mengandung tak dapat jumpa mak Kak Ina tau. Tak dapat jumpa mak Kak Ina sebab Kak Ina kahwin, Kak Ina dah duduk sendiri. Sebab Kak Ina kena pilih antara suami dengan mak. Kak Ina kena keluar dari rumah mak Kak Ina, kena duduk dengan suami Kak Ina kan. Dan perkahwinan tu mak Kak Ina tak berapa, tak izin. Tak izin. Tapi sebabkan Kak Ina kahwin juga, mak Kak Ina duduklah sendiri kan. Jadi lepas Kak Ina dah masa nak melahirkan ni, suami Kak Ina dah ada. Kak Ina ingat lagi suami Kak Ina masuk Azal. Azal dengan Azil. Suami Kak Ina pegang tangan Kak Ina. Pegang tangan Kak Ina pun tak keluar baby tau. Dah kali mak Kak Ina sampai terus keluar. Mak, ampun mak. Push. Masa suami Kak Ina pegang tu yang keluar. So ni nak cakap bukannya ni tai yang keluar. Ya. Kan Sakit kan beneran. Sakit kan. Lepas tu kali kedua baru mak Kak Ina masuk. Keluar baby. Lepas tu mak Kak Ina cakap dengan Kak Ina, dalam pantang kau nak mak ke kau nak lelaki kau? Suami Kak Ina tak balik rumah. Kak Ina terpaksa pilih antara dua. Kak Ina mestilah pilih mak Kak Ina. Sebab nak pantang. Jadi suami Kak Ina tak balik lah. Dia datang sekejap dengan baby je tu. Sebab mak Kak Ina ada. Tak jumpa kan.
Mak Kak Ina jagalah Kak Ina dalam pantang. Jaga apa semua sampai Kak Ina dah habis pantang, baru dia balik. Nak mak juga. Betul. Kita beranak pun kita nak mak kita Sebab juga. mak Kak Ina dia urut Kak Ina, dia tangas, Dia tahu. dia bagi makan jamu, dia bancuh jamu apa semua. Dia bengkung Kak Ina, nak bagi kita slim balik. Yalah. Dia jaga kita betul-betul. Dia masakkan kita lauk-lauk dalam pantang. Dia jaga baby macam mana nak bengkung baby. Macam mana kita tahu? Betul. Anak mana tahu baby besar ni. Macam tu Azam besar ni. Kau nak bergaul Yelah, macam ni. sebab kembar pun dia kecil kan. 1.4 kg, 1.6 Ya kg. Allah, kecil. Macam ni anak kau macam mana? Kamu takut kan? Lepas tu bila dia dah lama lah nak baik balik tu. Jadi kisah ni lah. Okey. Jadi, tengok ramai. Pernah teman ibu meniaga nasi ayam lepas company family bankrupt. InsyaAllah. Tu momen dia. Momen paling memorable dengan ibu bila dia sanggup tak makan lauk kegemaran sendiri semata-mata nak pas dekat anak-anak. Betul. Itu betul. Ya. Betul. Okey. Kadang-kadang makanan tu kita macam kita beli untuk kita kan. Kita beli tiba-tiba anak kata nak. Tak apalah kau ambil lah. Makanlah. Kan macam tu. Sebab kita rasa macam dia nak bagilah dia dulu. Kak Ina adalah seorang mak yang lembut hati. Saya kalau memang saya teringin makanan tu, tiba-tiba saya tanya nak saya nak tak? Dia kata tak nak. Okey, saya beli saya punya. Tapi saya nak makan, dia kata dia nak. Saya akan cakap, tu mami punya. Jangan makan. Tak sampai hati. Jangan makan. Tu mami punya. Dia cakap, alah mami. Kita share lah juga kan. Momen paling best. Okey, apa lagi? Aku jujur makanan memang tak boleh. Dulu masa kecil sambut birthday walaupun susah, ibu ayah belikan cupcake dari kedai runcit. Momen mak masuk dalam labor room, teman saya bersalin sampai mak menitis air mata tak sanggup tengok. Mak dia tak sanggup tengok dia bersalin. Betul. Mak saya nak bersalin, dia kata okey bye bye. Dia balik. Buat apa mak tunggu lama kau nak bersalin, dia kata mak balik dulu. Saya macam okey lah mak balik lah. Saya dengan mak saya memang macam tu kan. Dia tempo je. Momen paling bermakna saya bersama ibu ialah ketika saya melahirkan anak pertama saya dan berkongsi kegembiraan itu bersama ibu. Yelah sebenarnya kita ni nak beranak pun kita nak mak kita kan. Betul. Beranak lah kita nak mak. Betul. Waktu sakit-sakit, tengah nak contraction tu pun. Sebab kita dalam pantang, kalau kita nak suami pun, kita tak boleh pakai macam tu. Betul. Kita kena jaga diri kita. Ya. So lebih baik kita pilih mak kita. Betul. At least bila mak kita jaga kita, kita dapat jadi anak. Betul. Kita jaga kita macam ratu sikit lah. Betul. Sarah pun kalau balik rumah mak tu, bila macam penat tu kan, balik rumah mak tu rasa best sebab akhirnya dapatlah rasa jadi anak balik. Kalau kat rumah kan kita asyik jadi mak je. Semua beban atas kita. Bila balik rumah mak tu macam leganya dapat jadi anak. Sebab nanti cucu-cucu mak dah take over. Dia duk tengokkan cucu-cucu. Itu yang suka tu. Momen sebelum nak bersalin, call mak, nangis punya beria sebab sakit, sebab takut sangat. 2 kali bersalin macam tu lah rasa. Ibu saya baru suap makan nasi petang tadi. Alah bestnya. Kalau ikutkan memang hari-hari, mak saya suap walaupun saya dah kahwin. Seronoknya ada mak ni. Saya rasa kan kalau korang masih ada mak ni kan, korang spend lah masa dengan mak korang. Saya pernah mak saya jadi PA saya tau. Sebab nak spend masa. Sebab saya nak dia spend masa dengan saya. Yelah betul. Jadi saya bagi suruh jadi PA, bagi duit. Yelah. Jadi bagi duit dia nak lah. Betul. Mak jadi PA nak tak? Ini syuting mak ni, masa tu syuting kat Kawalan Kasar kan. Kau bagi aku berapa? Bagi mak satu hari 300. Banyak, satu hari 300. 300. Jadi seronoklah dia. Okey, kita dah jumpa 30 orang pemenang kita yang berapa? 25 pemenang untuk dapat RM30 wang tunai. Okey. Ini setiap platform lah kita pilih. Jadi dekat TikTok live ni, kita nak say congratulations to Mami Cha 215. Kita ada Tun Aminah.
Bro Zulnaidi, Apple Kuning, Ros Fahada, They Hate Fear, Kiki Love 7071, Kitun 8, Ayu Yusof 223 dan juga Pija 17. Tahniah semua yang ada di TikTok Live. Jangan lupa untuk PM admin dekat TikTok Live, okey? Untuk Rumah Reels pula, kita nak say tahniah kepada pemenang kita. Kita ada Syamri Rabiatul Adawiyah 2, Tuan Nur Afzan, Musliha 1992, Daud Nur Zaini 2023, Nur Muhammad I, It's Me Nat, Azwan 003 _ Alice Sofia dan WS Fin 9377. Dah, itu Rumah Reels. Jadi dekat Rumah Reels you boleh PM admin bijak di Rumah Reels, okey? Kalau dekat muka buku kita ada 5 orang pemenang. Kita ada Wan Azwan, Muhammad MSMM, Zaini Nur, James Chan dan juga Alisa. Congratulations pemenang di muka buku. Jangan lupa PM admin bijak di muka buku. Semua orang kena PM admin bijak dalam masa 24 jam. Okey. Dan sekarang ni kita nak umumkan pemenang. Satu orang pemenang yang akan bawa pulang gold bar 1 gram. Jangan lupa PM admin bijak jika nama anda terpilih. Yang ini kita pilih daripada TikTok Live sebab orang ni memang dia aktif bukan sahaja masa live episod kali ni, tapi daripada awal bijak buat live dulu, dia memang setiap kali bijak live stream dia ni akan ada. Dan dia ni rajin komen, and dia ni rajin orang kata berinteraksi lah dengan kita. Okay, jadi penonton bertuah yang berjaya memenangi 1 gram gold bar daripada bijak di TikTok Live, kita ada Ikin. Ada simbol rose nama dia. Tahniah Ikin. Wah, 1 gram gold bar kak. Akan meningkat lagi. Ikin komen, Ikin. Mana Ikin? Yeay, tu Ikin dah komen. So, tanya Ikin. Jangan lupa PM admin TikTok bijak. Okay? Alright. So, malam ni kita memang belajar satu benda yang ibu ni memang real fighter. Okay, kita ada soalan terakhir untuk Kak Ina. Satu nasihat Kak Ina kepada semua anak-anak dekat luar sana. Jadilah anak yang baik, anak yang mendengar kata, dan kalau korang adalah sakitkan hati mak korang, ada terlepas cakap, korang cepat-cepatlah minta maaf dengan dia. Kadang-kadang kita kecilkan hati mak kita tak sedar tau. Jadi kalau adalah tang mana-mana kan, kita cepat-cepatlah call dia, mak minta maaf mak. Jangan rugi tau. Rugi sebab apa? Dah lah korang jauh daripada dia. Lepas tu korang sakitkan hati dia lagi kan. So apa lagi yang tinggal dalam hidup dia? Sedangkan dia melahirkan, membesarkan dengan penuh kasih sayang. Lepas tu bila korang dah besar, korang tinggalkan dia, korang duduk sendiri, korang abaikan dia lagi kan. So nasihat Kak Ina, call lah mak selalu. Kalau ada masa, curi masa pergi jumpa dia, belilah buah tangan untuk dia, bahagiakan dia, bagi dia rasa seronok. Tak apa kalau gaduh-gaduh hari ni, gaduh-gaduh lah, kadang-kadang biasalah. Gaduh-gaduh mulut biasalah, tapi lepas tu minta maaf balik. Minta maaf cepat-cepat mak, minta maaf mak. Sebab mak dia tak akan, hati mak ni dia lembut. Sekeras-keras hati mak ni kan, dia akan lembut juga dengan anak. Ibu ni mungkin tak pernah lah minta dibalas, tapi of course mereka tetap akan bagi segala-galanya apa je yang anak-anak minta. Jadi thank you so much Kak Ina. Thank you Azal bersama dengan kita sebab sudi join kita pada malam ini. And kita akan jumpa anda semua next week. Kita ada 2 tetamu jemputan pada minggu hadapan. Macam minggu ni lah kita ada 2 tetamu jemputan kan. So we'll see you guys next week. Thank you Kak Ina sebab sudi bersama dengan kita. Thank you so much. Okay, bye guys. Assalamualaikum.